Okey kawan, sekarang saya nak periksa pokok tembikai merah saya ni. Apa yang berlaku pada dia hari ni kawan. Jom kita saksikan. Okey, ni perkembangan pokok tembikai sayang kawan. Subhanallah. Nampak tu, dia dah keluar daun yang 3 tu. Dan keluar daun yang keempat kawan. Nampak tak? Ni daun yang pertama, daun yang kedua, daun ketiga, daun keempat. Subhanallah. Dan di bawah ni keluar satu lagi baby tembikai. Subhanallah, syukur, alhamdulillah. Dan kayu ni saya letak sebab dia dah nampak tu, dia dah panjang kawan batang dia tu. Seolah-olah dia dah start menjala. Saya takut dia rebah, sebab tu saya letakkan kayu ni kawan. Supaya dia dapat bersandar pada kayu tu. Subhanallah. Dan kita tengok jiran dia kawan. Apa yang berlaku? Nampak tu? Saya tak pasti nak apa yang mengganggu dia kawan, yang di sebelah tu. Tapi tempoh hari saya nampak kumbang kecil tu yang berwarna oren, yang selalu hinggap pada daun labu saya dan makan daun labu saya tu, juga hinggap di sini kawan. Dan saya tahulah ni kerja dia lah kawan. Kumbang kecil yang berwarna oren tu. Allahu Akbar. Dan saya nampak ada rumput kecil. So kita buang kawan dan ni saya buang sikit. Tapi daun dia dah nak tumbuh baru kawan di sini. Okey, ni kisah tembikai saya kawan. Saya dah alihkan tumpang dengan pokok 5 kasturi saya. Nampak tu? Dan saya ternampak di sini kawan. Masih ada ulat pada 5 kasturi saya. Nampak tak di situ? Pada buah tu kawan. Aduh, baru nak cerita tembikai kawan. Terpaksa pergi pada 5 kasturi saya ni. Dan saya akan terus buang lah sebelum dia musnahkan lagi. Dan terpaksa lah bulan-bulan puasa ni buat kerja yang tak sepatutnya kawan. Kita tanam dia dalam tanah ni kawan. Allahu Akbar. Ada lagi tak? Allahu Akbar. Banyak kawan. Sini pun ada. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Macam mana ni kawan? Macam mana ni? Banyaknya ulat. Patutlah daun baru ni berlubang-lubang. Allahu Akbar. Saya terpaksa buang lah hari ni kawan. Nampak tu? Ada lagi tak? Kita periksa dulu setiap tempat. Kesiannya lah pokok 5 kasturi saya ni baru nak membesar. Struggle rupanya kawan nak menjaga walaupun cuma satu pokok. Saya rasa saya nak gunting je lah daun dia kawan. Okey, saya rasa saya nak gunting daun yang ada. Saya nak gunting je daun yang ada ulat ni kawan, sebab saya geli nak pegang dia. Okey, ni satu. Terpaksa saya korbankan satu daun. 2. Yang ni 3. Ada lagi tak? Dan yang ni 4. Saya rasa mungkin ni ramai-ramai yang kecil tu lah kawan. Ni pun ramai-ramai yang kecil tu, yang warna putih tu, yang selalu terbang. Baru tadi nampak tu, ada dia terbang di celah-celah nenas saya tu. Saya rasa mungkin dia yang punya angkara ni kawan. Tinggalkan anak-anak dia di pokok saya ni. Okey, sama saya benamkan juga dia dalam tanah ni kawan. Minta maaf lah bulan-bulan puasa ni.
Buat kerja macam ni. Terpaksalah kawan. Sebab dia mengganggu tanaman saya terpaksalah buat macam ni. Terpaksalah buat tindakan yang saya pun tak suka. Okay. Ada lagi tak? Ni ada lagi kawan. Nampak tak? Cuba ambil guna gunting lah. Sayang pula potong daun ni. Nampak tu? Di hujung gunting tu. Allahu Akbar. Macam ni lah kawan. Nak berkebun bukannya senang ya. Walaupun menjaga sepokok limau kasturi. Alhamdulillah.